Keputusan tidak memihak pada kita. Hari ini saya bersama dengan coach. Okey, boleh perkenalkan diri? Nama saya Kelvin Samuel, Canon FC. Okey, so sekarang ni Canon FC berada di kedudukan yang ke-9 after 7 games. So boleh tak komen performance team so far? Kat ni ada perlawanan di mana kita menunjukkan potensi yang bagus, tetapi ada beberapa lawan di mana keputusan tidak memihak pada kita. Tapi dengan baki 5 perlawanan yang ada, kita akan cuba sebaik yang boleh untuk push for full points. So apa expectation coach untuk perlawanan minggu ni? Perlawanan minggu ni adalah berlawan dengan Penang. So pasukan Penang pun preparation dia bagus untuk mendapatkan mata yang penuh lah. Kita akan pergi dengan intention yang sama dalam baki 5 perlawanan yang kita perlukan 15 mata tu. Jangan lupa follow Gen TV. Saksikan Canon Ahad ni pukul 2 petang di Gen TV. Sekarang saya bersama dengan Kapten Canon FC. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Yowel. So, dah berapa lama Kapten dengan pasukan Canon FC dan kenapa pilih Canon FC? Saya bersama dengan Canon FC dalam dah hampir 10 tahun ni. Dan kenapa saya bermain untuk Canon FC? Sebab Canon FC ada misi dan visi. Kita punya fokus untuk bermain liga yang tertinggi di Malaysia. So, apakah harapan untuk MPFL Division 2? Adakah akan lebih baik? Tahun ni kita harapkan yang terbaik untuk buat daripada tahun lepas. So kita ada lagi 5 game, akan buatkan yang terbaik lah. Jangan lupa untuk follow Gen TV.